Ini sekarang sabar saya untuk makan Richie's Factory ni level 5. Tengok siapa menang siapa kalah ni Serius lah. Dia tak main-main kali ni Combo yang ni lah. Astagfirullahaladzim. Menangis pasti kalau macam ni. Oh, nasib Nas. Aku pun tak tahu lah guys. Aku tengok je. Then challenge accepted. Okay, makanan dah sampai. Tapi kita tengok opponent kita sebelah ni. Dia pergi toilet. Kita just tunggu dia. Okay, pedas tu. Bisa apa ya nangis ni? Betul ayam kan. Nak kena habiskan ni. Aku rasa kalau tak habis aku bungkul je. Okay, ambil ni Sambil ni. Oh, tahu dia isi yang lebih dia ambil lagi. So, ambil cheese dia sekali. Tak ada nasi. Makan nasi. Kata, ini papan tu tak tepi. Keluarkan. Makan dengan nasi dengan ayam pedas. Nasi dia panas habis lah. Meletup mulut. Inilah gambaran dia. Pada semua. 3, 2, 1. So. Semerah-merah itu je kan. Makan nasi What's the number? 44. Dia start rasa terus naik kepala. Okay. Maksudnya okay. Sos ni biasa. Tanpa minum air. Tanpa Tanpa minum air. Boleh. Dia kalau nasi ni tak rasa, dia nak makan ayam saja dia rasa. Dia start marahkan mulut. Naik cik. Naik. Saya dah start berpeluh. Ayam pedas-pedas ni simple. Kat rumah saya, dia biasa makan cili-cili. Banyak biji saya letak. Apa jangan? Dah pedas Tak pedas. Ini cara tak bagi ke pedas. Saya baru rasa nak mulut, cuba berpeluh. Kena biasa. So sedap. Okey. Ya, kita orang berani ambil level 5 tu tau. Wah, tak pimai tau. Biasa. Dia dah menyengat kat lidah tu. Dah pedas kan. Rasa nak keluar air mata. Help me. Satu buku dah cik. Rasa okey je. Aku tak ambil lagi air. Tidak keluar ni tak nak keluar. Pedas. Sedap. Tak makan kalah. Tak makan kalah. Tak nak. Wah, ada ruang. Saya okey je, cuma dia berpeluh. Jenis saya cepat peluh. Hari tu kita dah buat misi mencari Hot Wheel. Sekarang kita buat challenge untuk makan pedas-pedas. Ini ajak. Saya satu buku habis. Aku tengok makan ni. Sedap. Dia panas. Dia kalau makan ayam saja dia rasa pedas. Air mata duduk. Nampak tak air mata dulu? Tak payahlah. Dia bukan sebab ayam pedas. Nasi tu panas.
bila campur dengan ayam, dia extra tu, extra. So dia baru makan nasi, dia belum makan lagi dengan ayam sari. Minum dah salah ya. 36. 9 minit 9 minit kita dah cuba tak sentuh air. Okay, saya rasa saya akan kalah. Tengok dia ni, nasi dua muka dah kat settle lah ni. Dia lagi dia kalau lagi bercakap lagi keras pedas. Korang sebelum nak masuk bulan puasa, aku nak cakap pedas, jangan bagi challenge yang merapa-rapa lagi yang ni saya boleh accept lagi, yang jenis yang korang buat dekat public rasa jangan. Ayo, aku dah agak level 5 ni paling pedas, dah macam potong bawang guys. Hebat lah, hebat orang belah ni. Sama kalah ke? Ha? Sama kalah. Aku rasa kalah kot. Kali dia menang. Minum air kalau tak boleh. Tak bagi kita habis dulu nasi. Emotional damage. Dia rasa macam dah mandi ya. Kalah lah kau. Kalah lah kau. Okey, saya benjok. Kalah. Kalah? Dia kalau minum air dah kalah. Kalau dah minum air tu dah kalah. So aku menang. 45. Kalau apa, satu bungkus nasi tak terus saya, aku menang. Ini bukan main guys. Gila. So kalau korang ambil level 5 tu, kau kena fikirlah. Fikir-fikir lah. Yang satu ekor ayam dengan tu, kau satu bungkus. Aku nak bagi orang lain tak rasa. Biasanya orang yang minat pedas boleh. Siapa yang tak minat macam ada appendix raya. Jangan. Yang pergi pedas, korang boleh cuba. Yang tak suka pedas, korang jangan cuba. Orang menangis macam kita orang. Saya ni, dan ini adik saya. Terima kasih. So, kita jumpa lagi dekat video akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. And then, follow dekat mana-mana laman sosial saja. TikTok, Insta dan juga FB Pro. Thank you. Bye.